zikir, baik maulid, baik khataman, manakib dan semua ibadat, kita sebenarnya ini semua adalah jalan menuju pada keikhlasan. Ikhlas sesuatu yang besar. Kerana orang yang ikhlas berarti orang itu sudah sampai kepada maqam ihsan. Bila dia sampai maqam ihsan, bermakna dia sudah komplit lah. Komplit dalam berarti kata dia telah mengamalkan iman, Islam dan ihsan. Kerana dia itu mengamalkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan ini nak dicapai ilmunya, ilmu tasawuf. Caranya bertariqah. Kenapa? Kerana ihsan Nabi mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, sudah tentunya kita dapat melihat Allah di dunia ini. Tapi kita harus ingat, ini fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu maqam muraqabah. Muraqabah artinya kita hidup di dunia ini, kita mempunyai satu sense, perasaan yang mana kita ni sentiasa diawasi. Itu muraqabah. Kita diawasi, kerana ada seolah seperti CCTV ni lah. Itu muraqabah. Jadi orang yang ikhlas bermakna orang yang dapat maqam ihsan dan dapat maqam muraqabah. Ini dalam tasawuf.